Surah yang ke-68 iaitu surah Al-Qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah yang akan kita bicarakan hari ini adalah surah yang ke-68 iaitu surah Al-Qalam yang memberi maksud pen ataupun pena. Mengandungi 52 ayat, diturunkan di Mekah. Surah yang kedua diturunkan setelah surah Al-Alaq kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau surah yang sebelum ini iaitu surah Al-Mulk itu menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini menceritakan tentang kewarasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda daripada tuduhan jahat orang-orang musyrikin kepada baginda Nabi. Sebab itulah ia diturunkan di Mekah. Jadi makna surah ini iaitu Al-Qalam menunjukkan kepada kepentingan qalam itu sendiri di mana Allah Taala bersumpah dengan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah Taala bersumpah dengan qalam yang dengannya itu ditulis setiap sesuatu dan apa yang manusia menulis dengan perkara tersebut menunjukkan kepada kepentingan ilmu, bahawasanya ilmu itu mesti ditulis. Qaidul ilm bil kitabah, hendaklah kamu mengikat ilmu itu dengan tulisan seperti mana unta itu haruslah diikat. Begitu juga penulisan catatan amal itu ditulis dengan qalam. Secara umumnya surah ini menjadi suatu bentuk penenang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tuduhan jahat orang-orang Quraisy, orang-orang kafir kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan kata seorang yang gila. Bahawasanya surah ini menafikan tuduhan tersebut, bahkan memuji Nabi dengan mengatakan bahawasanya Nabi itu mempunyai akhlak yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang luar biasa, berbeza dengan orang-orang yang lain. Ringkasan surah ini Allah Ta'ala memulakan dengan huruf muqatta'ah iaitu huruf nun. Allah Ta'ala bersumpah dengan huruf nun bahawasanya baginda Nabi SAW itu bukanlah seorang yang gila, bahkan akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, tidak putus-putus. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan kamu itu sebenarnya memiliki akhlak yang sangat-sangat agung. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya buruknya sikap penentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tuta'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Janganlah kamu taat dan kamu dengar apa yang disebutkan oleh musyrikin dengan sebab mereka itu ingin menyakiti hati kamu. Mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghina Nabi itu seorang yang sangat suka bersumpah, seorang yang sangat hina, seorang yang sangat suka mencela dan juga sangat suka untuk menyebarkan fitnah di kalangan manusia terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga suka menghalangi kebaikan, bahkan melampaui batas dalam setiap perkara dan juga memiliki banyak sangat dosa. Dan juga mereka itu antara ciri-cirinya lagi adalah berlaku sombong kerana memiliki anak yang ramai dan juga harta yang banyak. Ini disebutkan secara khusus kepada Walid ibn Mughirah. Dan Allah Ta'ala mengancam akan memberi tanda di hidungnya dengan bentuk kehinaan. Bagaimana tu? Wallahu a'lam. Disebutkan juga dalam surah ini kisah pemilik kebun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami bagi bala kepada mereka seperti mana kami bagi bala kepada pemilik-pemilik kebun ketika mana mereka bersumpah kerana takut, kerana kedekut, tidak ingin mengeluarkan sedekah. Lalu mereka ini, ahli kebun ini, berpakat untuk memetik hasil kebun mereka itu pada waktu pagi supaya tidak perlu memberi sedekah kepada fakir-fakir miskin kerana tidak dilihat. Lalu Allah Ta'ala menghantar bala kepada mereka sehingga kan kebun mereka itu hangus terbakar. Tidak ada apa-apa yang tinggal sewaktu mereka itu sedang tidur. Lalu apabila mereka bangun, mereka dapati kebun mereka sudah hangus. Lalu mereka sedar terhadap kesilapan mereka dan mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bentuk amaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hartawan-hartawan yang berada di Mekah pada ketika itu yang sangat sombong dengan harta milik mereka dan juga merasa harta mereka itu tidak akan habis. Lalu orang-orang lain semuanya menginginkan harta mereka. Dan Allah Taala menceritakan keadaan mereka ini pada hari kiamat di mana betis-betis mereka itu tersingkap. Gambaran bahawasanya mereka itu tidak mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sewaktu mereka hidup di dunia itu mereka enggan, mereka tidak mahu melakukan perbuatan iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud untuk melakukan ibadah mereka tidak mampu, maka di akhirat betis-betis mereka akan tersingkap, menunjukkan kinayah keadaan orang yang berdosa pada hari kiamat. Dan Allah Taala memerintahkan manusia, umat Islam, supaya bersabar seperti sabar baginda Nabi Yunus alaihissalam, di mana jangan sempat berputus asa ketika mana disebutkan Nabi Yunus berputus asa, bukanlah berputus asa tetapi secara zahirnya sebagai bentuk syariat kepada kita. Sahibul Hut ataupun Nabi Yunus itu dalam keadaan hampir ataupun sempat berputus asa sekejap, kemudian kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala ketika mana berada di dalam perut ikan nun. Dan Allah akhirnya memuji baginda Nabi Yunus kerana taubat yang dilakukan oleh baginda Nabi Yunus alaihissalam sehingga menjadi Nabi pilihan ataupun dipilih untuk memberi peringatan kepada umat manusia pada ketika itu. Jadi asbab nuzul beberapa ayat di dalam surah ini iaitu ayat yang pertama dan yang kedua apabila Nabi SAW mula berdakwah secara terang-terangan dan membaca ayat Al-Quran. Lalu pembesar-pembesar Quraisy seperti
seperti Walid ibn Mughirah dan Abu Jahal mula menyebarkan propaganda. Mereka mengatakan bahawasanya Nabi SAW seorang yang gila, seorang yang majnun, tidak waras. Tujuan mereka supaya menjauhkan orang-orang asing ataupun orang Mekah daripada baginda Nabi SAW, kerana apabila mereka itu mendengar dakwah Nabi, mereka akan tersentuh hati mereka. Jadi orang kafir ini nak menjauhkan manusia daripada baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala juga menunjukkan sifat buruk Walid ibn Mughirah seperti disebutkan oleh Ibn Abbas, bahawasanya ayat ini diturunkan khusus kepada Walid ibn Mughirah, seorang yang sangat ataupun yang paling lantang menghina Nabi. Sifat yang didedahkan ini kenapa? Kerana Walid ni merasa sangat bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah dan mempunyai 10 orang anak senantiasa ada di sisinya, pengikut yang ramai, bodyguard dan seumpamanya. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan 9 sifat buruk Mughirah, Walid ibn Mughirah ini, iaitu halaf, suka bersumpah, suka menipu lalu bersumpah tak menipu, gitu. Kemudian hammaz, suka mencela, masya'im binamim, seorang yang suka menyebar fitnah, dalam berjalan tu menyebar fitnah dan juga mengadu domba, mengatakan fulan kata begini kepada fulan, fulan ni pula berkata begini pada fulan, yang sebenarnya tidak berkata begitu, menyebabkan akhirnya dua orang fulan ini bergaduh. Utullim ba'da dhalika zanim, dan mereka ini ataupun Walid ibn Mughirah ini adalah seorang yang kasar dan seorang yang zanim, seorang yang tidak jelas keturunan bapaknya, dan juga anak yang dipungut, dan juga dia ni seorang yang suka berzina, mana keturunan itu tidak jelas walaupun anak ramai. Kesan dia apabila diriwayatkan apabila ayat ini turun dan Walid dengar ayat ini, lalu dia balik ke rumahnya dan bertanya kepada ibu dia tentang keturunannya, kerana dia tahu Quran itu tidak pernah berbohong. Lalu ibu dia pun mengaku bahawasanya dia ini sebenarnya lahir bukanlah anak kepada bapaknya nisbah itu, tetapi merupakan anak yang zina yang tidak diketahui siapakah bapaknya. Dan ini satu bentuk penghinaan yang besar kepada orang-orang Arab Quraisy pembesar, kerana mereka sangat mementingkan nasab. Sebab itulah sebelum ini kita sebutkan ketika mana berlakunya bai'ah di antara Nabi dan penduduk Mekah, perempuan Hindun itu ketika membai'ah Nabi, Nabi mengatakan jangan berzina. Lalu Hindun berkata, apakah orang Mekah itu berzina ataupun seorang yang merdeka itu berzina? Menunjukkan bahawasanya zina itulah satu benda yang buruk di sisi mereka. Mereka tahu zina itu buruk, tetapi mereka tetap saja melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga disebutkan dalam surah ini penyakit ain, penyakit mata ataupun yang memberi kesan melalui sihir, melalui mata. Peristiwanya bagaimana? Iaitu ketika kaum Quraisy sangat benci melihat Nabi SAW membacakan Al-Quran, sehingga kan mereka mencari orang-orang yang mempunyai penglihatan mata yang tajam, sehingga kan bila melihat itu memberi efek dengan sebab sihir mata ini, ataupun kita panggil sebagai ain, orang yang boleh memberi penyakit itu. Dan taktiknya apa? Mereka duduk berhampiran dengan Nabi dan merenung Nabi dengan pandangan mata yang sangat tajam dan penuh kebencian. Duk tengok je Nabi, supaya tengok dengan pandangan hasad, dengan iri hati, dengan niat tujuan nak menjatuhkan Nabi dengan melalui pandangan mata, dan berharap agar Nabi jatuh sakit, jatuh tersungkur ataupun jadi gila dan seumpamanya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat. Allah Ta'ala mengatakan orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka semasa mereka mendengar Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala melindungi baginda Nabi SAW daripada sihir ain ini dan menyebutkan bahawa Al-Quran itu merupakan peringatan bagi manusia seluruh alam, bagi makhluk seluruh alam. Begitu juga dengan pemilik kebun itu tadi, sebagai satu bentuk tamsilan untuk mengelakkan manusia daripada sifat kedekut mereka itu, yakni penduduk Mekah. Ketika mana penduduk Mekah mengalami musim kemarau dan kelaparan yang sangat dahsyat pada waktu itu, mereka itu bukannya ingin bertaubat, tetapi malah menjadi sombong dan tidak mahu membantu orang miskin, dan lalu menyembunyikan hasil-hasil panenan ataupun harvest terhadap makanan-makanan ataupun buah-buahan yang mereka lakukan pada ketika itu. Lalu apa yang dapat kita rumuskan daripada surah ini adalah yang pertama, akhlak adalah segala-galanya. Walaupun ilmu setinggi gunung, tetapi kalau tidak ada akhlak maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sangat sedikit. Dan Allah Taala tidak memuji Nabi dengan panggilan seorang yang alim, tetapi memuji Nabi dengan panggilan mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, bahaya kedekut ataupun merasa syuh, merasa kikir dalam hati, tak nak bersedekah ataupun memandang jelek orang yang meminta-minta sedekah itu. Kenapa? Nikmat itu Allah Taala boleh tarik dalam sekelip mata sahaja. Allah Taala yang memberi nikmat dan Allah Taala jugalah yang menarik nikmat. Yu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya. Allah Taala bagi kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala boleh mencabut kekayaan nikmat itu daripada siapa sahaja yang dia kehendaki tanpa perlu ada sebab. Begitu juga Allah Taala menyebutkan kekuatan sabar, kepentingan sabar. Dakwah seorang itu akan senantiasa ada orang yang menghalangi dakwah seseorang, tetapi penyelesaiannya adalah sabar dan teruskan sujud, wasta'inu billahi was-sabr. Meminta tolonglah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan solat dan juga dengan kesabaran. Jadi inilah di antara apa yang dapat kita sebutkan dari dalam surah An-Nun ataupun surah Al-Qalam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, iktibar, dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.